10 tahun lepas. Jangan beritahu orang lepas. Betul, gambar kat depan signboard tu, gambar saya lah. Tapi gambar 10 tahun lepas. Jangan beritahu orang. Okey, saya Dr. Kamarul Arifin, seorang content creator yang banyak dekat Facebook lah. Ada 400,000 followers. Kat Twitter atau X ada dalam 65,000 followers. Dan Instagram tak banyak lah, 10k je. So, konten saya selalu buat tu adalah tentang kesihatan, tentang kekeluargaan, tentang keselamatan. Tapi secara hakikinya, saya seorang doktor perubatan yang menjurus kepada perubatan rehabilitasi ataupun pemulihan lah. So apa-apa keadaan, sakit ke, cederaan ke, kemalangan ke, yang ada ketidakupayaan, saya akan uruskanlah ketidakupayaan itu. Denver Development Screening Test adalah satu tools ataupun alat yang kita gunakan untuk saring atau melihat perkembangan kanak-kanak. Perkara-perkara ini akan dinilai kepada kanak-kanak melalui soalan dan pemerhatian. Kemudian kita akan bandingkan dengan perkembangan kanak-kanak normal. Adakah dia dalam julat normal, lewat ataupun lebih advance ataupun lebih cepatlah daripada kanak-kanak. Okey, untuk Denver Development Screening Test ni, atau nama pendek dia lah, Denver 2, kita buat satu ialah task oriented, maksudnya menyusun blok, berapa tinggi blok yang dia boleh disusun. Kita akan lihat dia boleh buat ke tidak. Kemudian kita bandingkanlah dengan kanak-kanak normal pada usia dia, boleh buat berapa tinggi, berapa cepat dan sebagainya lah. Itu salah satu. Kenapa penting dibuat waktu tadika atau prasekolah? Kerana bila dah masuk sekolah rendah darjah 1, semua kanak-kanak telah sepatutnya ada limit pencapaian mereka lah. Bukan limit atas, maksudnya limit bawah. Paling rendah sepatutnya boleh buat apa, boleh berkomunikasi, boleh mendengar arahan, boleh duduk diam, boleh berlari, berjalan dan sebagainya. Kalau tidak dibuat semasa tadika, maka kita akan terlepas peluang itu. Kenapa kena hantar kat sini? Sebab ada saya lah. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Saringan Denver 2 ni tak semua tadika akan buat. Tapi kat sinilah, kat tadika Afwah Cilik Genius ni, dia ada buat. Jadi kanak-kanak yang nak masuk, yang nak daftar, maka akan diberikan saringan percuma. Jadi tak pening. Daftar, saring, ada kelewatan, akan tuliskan surat untuk rujukan tempat-tempat yang boleh melakukan intervensi yang sesuai lah. Jadi sebab tu dekat tadika ini, tadika Afwah Cilik Genius ni, dia ada kelebihan saringan itu.